Macam mana Encik Hafizal daripada Sariki berjaya untuk turunkan asid urik ni hanya dalam masa 3 minggu lepas dapatkan produk daripada saya. Okay, nak first lah kali klik dulu follow, lepas tu komen turunkan asid urik. Okay, apa yang berlaku ialah pada usia yang muda, Cik Hafiz ni dia dah kadar bacaan asid urik dia tinggi tau, dalam 600. 600, tapi selepas saya bagi dua benda. Yang pertama sekali saya bagi alfalfa. Alfalfa ni sejenis herba, bantu sifat dia mengalkalikan, tu sifat dia. Dan yang kedua ialah saya bagi B complex. B complex yang ada 8 jenis vitamin B dan semuanya organik. Ini biasanya tak adalah dekat farmasi macam tu kan. Semuanya organik dan semuanya ada clinical study. Dan dimakan 3 minggu, saya ajar teknik pengambilan yang betul, dan lepas 3 minggu dia bagi tahu, dia tunjuk bacaan urik dia turun lebih dari hampir 200 bacaan asid urik dia turun. Alhamdulillah. So nak dapatkan yang macam tu, siapa saja boleh komen dekat bawah turunkan asid urik.